Alright gang, so episod restore kenari abang pun dah siap dah. So kali ni abang akan review lah apa yang abang buat dekat kereta ni. Daripada kereta ni asal kereta buruk jadi macam ni. Okay, so korang layan video ni guys. Tengok apa yang abang buat kat kereta ni. Alright. Okay, Assalamualaikum. So, macam korang tengok sekarang ni, kereta abang dah siap sepenuhnya guys. Dah siap sepenuhnya, 100% dah siap. So, video kali ni abang nak kiranya macam review lah. Review apa yang abang buat, apa yang abang restore dekat kereta ni. So, korang boleh tengok sendirilah. Kereta ni kiranya dah sepenuhnya lah, 100% dah siap. Cuma kalau ada barang-barang yang nak tukar ke, nak tambah, abang akan buat episod lain. Yang ni episod untuk review saja. Review apa yang abang buat. Alright. Okay, kalau korang tengok bahagian depan ni, bahagian depan kereta ni, yang tu abang pakai emblem Viva. Dia memang ngam guys. Emblem Viva dekat grey Elna RS ni dia memang ngam guys. Dia memang ngam. Lepas tu kita kena beli yang hitam dalam ni. Sebabnya dia Viva, logo Viva ni dia berlubang kat dalam ni. So kena beli juga yang hitam ni. Yang ngam guys. Lepas tu abang interchange guys. Interchange nombor plate. Asal nombor plate WHW 4230 rasa. So abang interchange nombor pelik. Lepas tu side mirror. Side mirror abang pakai side mirror L150 guys. L150. Okey, abang akan bagi tahu start daripada awal lah, senang. Baru tak tinggal lah apa yang abang buat tu, semua abang akan cerita. So yang pertama sekali abang tukar enjin. Ni enjin. Enjin ni enjin Daihatsu Move L9 RS Turbo Tiptronic 660 Auto guys. RS dia datang dengan enjin FDEC. Enjin FDEC ni enjin 3 piston lah. Apa yang menarik abang pilih enjin ni, sebabnya dia punya Tiptronic guys. Enjin ni dia ada Tiptronic guys. So pada korang yang rasa macam nak, kadang-kadang tu kita rasa nak rasa kereta manual macam mana, so korang kena pilih RS guys. RS Tiptronic. So apa beza dia? Kita tengok jap. Beza dia ada ni guys. Dia ada steer shift. Steering shift ni. Bila kita tekan yang ni, dekat meter dia akan keluar manual. Manual lepas tu gear. Lepas tu kita nak tambah gear, tekan tambah dan tolak untuk kurangkan gear. Tapi Tiptronic ni dia akan auto gear tu akan auto down. Kalau kita slow, kereta slow, dia akan turunkan gear sendiri dia. Tapi untuk naikkan gear kita kena tekan guys. Dia macam semi auto, semi manual lah. So kita cuba start kereta, nak tengok apa yang dia tulis dekat meter tu. So ni abang pakai push start button. Tekan sekali, tekan 2 kali, tekan brake. Okay, sorry. Okay, so abang nak tunjuk lah. Abang tekan ni. Kalau korang tengok kat meter ni, dekat P dia tak keluar apa-apa.
Bila abang masuk je gear D, dia akan keluar satu. Nampak tak? Dia keluar satu. Tapi bila abang tekan ni, dia punya steering shift ni, dekat meter dia akan keluar M1, maknanya manual. Yang ni best guys, macam manual lah. Kita tekan tambah dia untuk tambah gear. 2, gear 2, gear. So dia tak bagilah kita tambah gear sebab kita tak bergerak kan. Dia ada bunyi. Kita boleh turunkan gear 1 balik. Macam tu guys. So nak offkan ni, tekan balik. Okay, dah settle pasal engine guys. So sebab itulah abang pilih RS Tiptronic. Sebabnya abang nakkan dia punya manual tu. Kadang-kadang contoh kalau kita dekat jam, lepas tu masa tu kita mendaki guys. Mendaki. So kalau kita pakai auto ni, gear asyik nak tertukar sendiri je, susah lah. Contoh dekat jam dekat mendaki, dekat bukit, susah guys. So masa tu lah abang akan gunakan manual lah, senang. Letak je gear berapa, dia mendaki dengan gear tu je, dia tak bertukar dengan automatik. Tu kegunaan dia manual. Lepas tu satu lagi, masa nak memotong, memotong kita best guna manual. So inilah keadaan dalam NJB ni. Hari tu abang kasih CD, dia dah cat warna blue Semco. Lepas tu abang tambah lagi dengan hose Semco ni. Jadi dalam ni nampak cun lah, biru. Okay. So lepas siap hari tu guys, lepas siap abang tukar enjin dekat KCD tu, bawa balik kereta, first kali projek abang pasang antena guys. Antena yang kat sini ni, dah tak ada dah. Korang boleh tengok video abang dalam playlist. Dalam description bawah video ni pun ada link untuk nak tengok video ni, episod 1. Episod 1 abang buang antena sini, tambah plate besi, lepas tu welding, lepas tu letak simen, lepas tu cat lah. So sekarang antena dekat tengah, antena merah guys. Dia punya batang tu je merah, yang bawah ni abang guna yang Persona punya guys. Yang Persona dia yang original dia okey lah, dia punya getah tu. Okay, so dah settle episod 1 hari tu, buat tukar antena kat tengah tu guys. Kat tepi tu dah tak ada dah. So episod 3 hari tu abang pasang side skirt guys. Ni side skirt. Masa tu abang pakai side skirt. Side skirt RS. Korang boleh tengok juga video ni, dalam description ni ada video, ada link video. Side skirt. Pasang side skirt L9. Okay. Lepas siap projek tu, projek keempat guys. Projek keempat ni abang pasang ni guys. Railing aero down. Abang dah restore balik dah, dah cat balik dah. Lepas tu pasang dengan lampu aero down juga. Lampu ni abang cat ni, dia punya clear coat saja. Abang cat clear coat saja. Sebelum cat tu abang gosok dengan kertas pasir dulu. Kertas pasir 600, bagi dia cala-cala halus tu, supayanya clear coat tu melekat guys. Abang dah restore guys. Dah restore jadi warna macam baru lah. Jadi macam baru. Lepas tu abang pasang ni guys, pasang spoiler limited. Spoiler limited ni dia berada di atas railing guys.
Macam ni guys, cantik guys. Okay, spoiler ni spoiler limited original guys. Dia ada kaki kat tengah ni. Kalau yang biasa dia tak ada kaki kat tengah ni guys. Ada lampu brake ketiga. So lampu brake kat sini abang dah buang lah sebab dah ada yang ni. Okay, lepas tu abang pasang ni guys. Yang ni dia panggil, biasa orang panggil tuli pun ada, tool pun ada. Tak tahu macam mana ejaan dia yang betul dia. Tool ke tuli. So abang pasang ini guys. So nanti abang akan letak box lah atas ni. Sebab kenari kan dalam dia dah, bila masuk orang dah penuh. Bonet kecil. So nanti barang-barang boleh letak atas ni adalah dalam box. Okay. Alright. Okay, so seterusnya lepas tu abang tampal body guys. Tampal body pun abang buat sendiri. So sekarang ni tak boleh tengok lah sebab dah ada karpet semua. Hari tu banyak ni, dekat sini berlubang, dekat sana belakang banyak berlubang. So kita tengok kat dalam guys. Ni kat dalam semua dah tukar L9 punya seat. Dah pergi buat apa ni, tinted yang 99.9% UV guys. Dia boleh tapis. So macam ni lah abang punya Android player. Abang pasang dengan amplifier dekat bawah seat ni. Lepas tu abang pasang speaker belakang ni, guna papan speaker saja. Macam ni je. Yang ni abang pakai yang ada Twitter tu. Untuk belakang ni ada Twitter. Lepas tu abang pakai subwoofer belakang ni satu. Memang best. So tak boleh nak test bunyi guys, nanti kena copyright lagu. Okay, so ni bahagian dalam guys. Bahagian dalam. Dah tukar dah apa ni, door trim. Lepas tukar door trim yang L9 yang ada ni, power window belakang. Ini abang jimat guys. Abang beli door trim saja. Door trim dia bagi dengan motor bahagian yang belakang, kiri kanan belakang dia bagi motor. Depan memang dah ada motor. Cuma door trim tu dia tak bagilah motor sebab motor boleh ambil yang asal dekat kenari tu. Lepas tu dalam seat ni abang beli yang lebih kurang sama dengan door trim tu. So matching dah. Dalam nampak macam hitam tapi dia macam blue black sikit. Dia punya seat ni blue black. Okay, so dalam dah complete guys. L9 gear dekat steering dah, column shift. Dia punya brake pun foot brake dah. Lepas tu yang ni guys, yang ni abang cat. Ini abang cat ni, cat warna body kereta lah. Ini dia punya sorok L9 ni, laci dah cat warna body kereta. Yang ni abang cat warna body kereta juga. Lepas tu ni dekat meter ni, body kereta juga. Alright. Sebenarnya abang nak cat juga ni warna body kereta kat sini ni, tapi susah lah nak buang. So abang batalkan saja niat tu. Alright. Okay, lepas tu abang buat DIY cat. Semua ni abang buat sendiri guys, cat. Ni grill asal ni dia warna chrome, tapi dia punya ni dah pudar sangat. So abang cat juga warna hitam guys, warna hitam. Yang ni pun abang cat juga warna hitam. Dia nampak kilat guys. Okay, so
Side mirror abang pakai side mirror L150 guys. Dia ada signal kat sini guys. Lepas tu abang masukkan ni guys, dia punya 360 camera kat bawah ni. Okey. Ni lah kereta abang selepas cat guys. Abang cat rim juga, cat sendiri je, candy red pink. So semua abang buat sendiri guys. Tukar enjin saja yang Pomen buat. So korang boleh tengoklah video abang. Untuk proses cat ni abang buat 3 bahagian guys. Bahagian 1, bahagian 2, 3 video. Lepas tu proses cut kulit limau. Korang boleh tengok dekat channel. Kat bawah description video ni pun ada. Abang cat sendiri saja guys. Okey. Ini abang pakai stiker emblem RS Aero Down dengan Pro 2 saja. Abang memang tak nak cari masalah dengan JPJ, so abang pakai emblem ni je. Depan emblem Pro 2. Okey. Mantap guys. Alright, apa lagi abang buat ni? Okey, seterusnya projek abang pasang 360 camera guys. Ini kamera di bahagian depan. Kamera depan abang pasang bawah emblem ni. Lepas tu bawah side mirror guys. Bawah side mirror sebelah penumpang. Lepas tu belakang dekat nombor pelik ni guys. Ni dia. Dekat sini guys. Lepas tu belah kanan satu lagi bawah side mirror juga. Okay, so kita masuk dalam kereta jap. Kita tengok macam mana apa ni CCTV kamera tu berfungsi guys. Start kereta jap. Pasang aircon. So kita masuk kereta tu, lepas masuk tu dia akan pusing kereta dulu automatik. Dia pusing dulu, dia tengok sekeliling kereta apa yang ada. So masa kita nak bawa kereta tu, kita dah tahulah sekeliling kereta memang kereta kita memang clear. Ataupun kalau ada benda kita nampak dah kat tepi tu. Macam ni guys. Tekan yang ni untuk nak tengok dia pusing guys. Dia pusing sekeliling. So kita boleh tengok lah sekeliling kereta kita clear ke tak. Okay. Alright, so masa berpasang tu abang akan join, kalau yang belah kiri ni abang join dengan signal. So maknanya bila kita bagi signal trigger tu akan bagi isyarat kepada player kita ni keluar video kat sini. So jap abang cuba bagi signal. So automatik kat sini dia akan keluar macam ni guys. Dia tunjuk kat sebelah kiri kita. Nampak kereta tu kan. So kalau abang tukar pula yang signal kanan, so abang tunjuk macam ni guys. Dia tunjuk belah kanan. Memang clear guys. Nampak tak? Kat luar tu. Dia canggihnya kamera ni. Dia macam ada kamera dekat atas guys. So abang akan tunjuk macam mana keadaan asal dia boleh buat macam ni macam mana guys. So macam ni guys. Macam ni.
Kamera dia tu macam ni guys. Macam ni. Sama tak dengan tadi ya? Macam ni guys. Kamera dia macam ni guys. So kita nampak lah kat tepi ni ada apa. Padahal tak ada pun kamera dekat sini. Kamera dia ada bawah side mirror, bawah nombor plate, depan, kiri, kanan. Tapi kamera boleh ambil macam ni guys. Dia boleh ambil macam ni. Ni dia punya posisi kamera tu. Itu canggih guys. Kita masuk dalam tengok balik. Macam tu guys. Alright. So ini yang kat belakang lah. Ni kita boleh pusing tau sini. Kita boleh pusing. Memang canggih guys. So kita boleh tengok sekeliling guys. Depan, belakang, apa yang ada kat belakang. Ada apa kat tepi, kiri, kanan. Canggih guys. So kita tutup balik signal. Lepas kita tutup balik signal tu, dia akan keluar macam ni lah, bayar depan. So abang cuba reverse guys. Reverse dia akan tunjuk video belakang lah, standard lah. Sebab kita nak tengok kat belakang tu. Kita boleh besarkan yang ni. Dia boleh tunjuk kiri kanan. Ni tengah, kiri, kanan. Semua nampak. Kiri. Okay. Settle. Pasang 360 camera guys. So kat sini kita boleh tengok lah. Dia boleh tengok bahagian belakang ni. Kita boleh bergerak-gerak lagi. Dia ada lagi ni, nampak macam tak center ni. Abang kena calibrate balik dah ni. Ini bahagian tepi kiri, tepi kanan. Yang ni kereta kita kat tengah. Yang ni sisi kiri, sisi kanan, sisi kiri. Ini tunjuk kat depan saja. Tekan lagi kat belakang. Ni kat atas. Yang ni depan, belakang. Ini pusing lah. So kalau kita nak tengok yang kita record, boleh stop ni, kita tengok kat sini. Ni ada folder ni. Macam tu je dia punya record dia, macam ni je. 3 minit dia record. Depan, belakang, kiri, kanan. Okay. Alright, dah settle guys untuk push start apa ni, 360 camera dah settle. Okay, so projek seterusnya berpasang push start button guys. So korang boleh tengok lah, push start button duduk kat sini ngam guys. Macam kereta yang keluar dari kilang, push start button tu dah ada dah. Dia memang cantik guys. Dia memang macam ni ngam. So abang letak modul dekat dalam ni guys. So tak nampak lah, dah pasang semua ni, tak nampak dah. So yang best push start button ni guys, dia ada PKE guys. So sekejap abang tutup kereta ni. Tutup kereta. So abang jauh sikit dengan kereta, jauh sikit. Okay, so dia dah lock kereta. Sebab remote ni, dia detect remote ni.
PKE guys. Sensor PKE abang letak dekat pintu depan ni satu, lepas tu dekat belakang ni, dekat penutup minyak tu. So abang dekat kereta bawa remote ni. Yang tu detect, dia buka kereta guys. Yang ni best guys. Tapi kita boleh, kalau kita tak nak guna PKE ni, kita boleh matikan guys. Tekan lama dekat ni, lock ni, button lock ni lama sikit sini. Dia bunyi sekali tu, kira dia dah off lah PKE. So tengok dia tengah unlock ni, abang bawa jauh sikit. Jadi lagi, jap sekali lagi. So dia sekarang tengah lock. Abang bawa kunci ni pergi dekat. Dia tak jadi dah guys. PKE kita dah tutup sekejap tadi. Untuk jadi manual lah. Kita nak buka, kita buka manual lah. Kalau kita jauh sekali lagi. Tak jadi dah. Sebab abang dah tutup sekejap tadi. So kadang-kadang kita tak nak lah juga. Kita berada dekat kereta je, ada buat kerja ke apa ke. Nanti kereta akan unlock lock. Cepat rosak lah nanti activator dia tu. So kadang-kadang kita nak offkan PKE tu, kita boleh off dengan guna remote saja guys. Guna remote saja. So tak ada isu lah kat sini yang ada orang kata PKE ni mengganggu lah, apa ni, annoying lah, apalah. Tak adalah, sebab kita boleh off, kita boleh on bila-bila masa saja. So yang best ni dia punya PKE abang beli ni, kita boleh start kereta pakai remote guys. Okay, kita nak try start kereta pakai remote guys. Tekan lama dekat butera ni dalam 5 saat. Sampai ada lampu sini menyala, ada LED menyala ni. Sekejap. Alright, kereta dah hidup guys. Kita akan lock sebab kita tak ada dalam kereta, dia akan lock. So kita boleh pasang siap-siap aircon. Lepas tu kita start remote. Kereta dah sejuk, kita naik kat kereta dah sejuk dah, aircon dah siap dah pasang. Best lah musim-musim panas ni. Alright, so selain daripada start guna remote ni, korang boleh start juga pakai app. Okay, ni abang nak tunjuk nak start pakai app guys. So ni dia punya app dia ni. Tak nampak. Ni app dia ni. Ni abang tekan lama ni. Abang nak guna telefon untuk lock kereta dengan unlock pun boleh guys. Lock. Sorry, unlock. Lock. Nak search kereta pun boleh guys. Ni kita nak search. Kita tekan search saja. Ia akan bunyilah. Contoh kita dekat mall luas, tak jumpa cari kereta, tekan search je. Okay. So dengan app ni juga kita boleh start guys. Nak start, tekan lama dekat button ni. Alright, so app ni pun dia ada lock, dia ada unlock, dia boleh start engine, boleh search dalam app ni. Satu lagi untuk buka boot belakang. So abang punya ni memang bukan macam kereta Vios.
wheels kita boleh buka belakang guna remote kan. Yang ni tak dapat lah, sebab dia tak ada motor kat belakang tu. Ok, so nak matikan enjin pun sama juga, tekan lama dekat ni guys. Ok, kereta dah mati dah. So itulah kelebihan push start button abang. Alright, so itulah projek Restore Kenari abang. Dah 100% dah siap. Alright. Okay, dah settle guys. Review projek Restore Kenari abang ni. Abang dah review guys. So apa lagi guys? Oh lupa, yang abang cat kereta tadi, episod cat kereta tadi, ada last episod abang buat ni, abang cat rim guys. Last episode abang cat rim candy red pink guys. Dia rim ni kalau nampak macam ni warna merah, tapi bila kena cahaya tu dia jadi warna pink guys. Abang guna cat candy red. Dia punya ground base abang guna warna pink, so dia nampak pink lah kat dalam tu. Okay, so inilah kereta abang yang dah siap restore. Semua buat sendiri guys. Enjin je buat dekat KCD, yang lain buat sendiri guys. Cantik puas hati guys. Dulu abang tak minat guys kenari. Masa muda-muda dulu terfikir juga, siapalah yang minat kenari ni, berpetak macam tin sardin macam ni guys. Tapi bila dah tua ni jadi minat pula guys. Sebabnya dia selesa guys. Dia punya seat dalam dia macam kita duduk atas bangku guys. Atas bangku kita duduk, so dia selesa guys. Dia punya enjin kita boleh tukar enjin 660, jimat lah sikit. Sebelum ni abang pakai kereta tu, bawa anak pergi sekolah, ambil anak sekolah, kereta tu 1.8cc guys. Oi, jenuh nak bayar minyak. So bawa kereta ni relax guys, 660 turbo. Alright, so itulah, tak ada benda dah nak bagi tahu. So dah settle lah kiranya review. So kalau korang ada kereta kenari nak buat sendiri, boleh guys. Abang buat sendiri ya. Mula-mula memang tak yakin jugalah, tapi bila dah buat sikit, kita rasa macam boleh ni, boleh. Sebab kereta kita sendiri, so abang tak risau. So macam ni lah keadaan kereta abang bila dah siap restore. Abang dah tinta tu warna gelap sikit, tapi sebenarnya dia cerah je. Nampak daripada luar gelap, daripada dalam cerah. Yang ni abang ambil yang apa ni, depan abang ambil 40% tinted, 60% ketulusan cahaya. Patutnya kalau JPJ spec 70% kan, 70% ketulusan cahaya, abang ambil 60, lebih 1, lebih 10. Sama macam ni juga yang JPJ spec, dia nak berapa, 50 ke berapa, 50 ketulusan cahaya, abang ambil 40 je ketulusan cahaya. Yang belakang tu 80 guys, 80 tinted, 20% ketelusan cahaya, 20% saja. Belakang dengan cermin D tu dengan bonnet 20% ketelusan cahaya. Tinted dia 80%. Okay, selesai guys. Alright, so terima kasihlah kerana menonton video ni guys. Video ni video review saja. Alright, okay, so dah settle lah review pasal kereta abang ni, kereta kenari. So ni kereta
Kiranya kereta sekarang ni kereta main kereta lah, kereta utama abang lah. Untuk pergi kerja, ambil anak sekolah. Sebelum ni guna kereta tu. Sebelum ni guna kereta Wish tu, memang minyak parak guys. So sekarang ni dah ada kereta ni lah. Kiranya dia yang jadi main car, daily use. Okay, so berbaloi lah abang beli kereta ni dengan harga 2,500. Lepas tu abang habis semua ni dalam, termasuk cat lah, dalam rasa-rasa dalam 5 atau 6 macam tu lah, 6,000. So kereta tukar enjin hari tu abang habis dekat beli kereta dengan tukar enjin dalam 7 dengan 7 14 guys, lebih kurang lah, kira-kira congak macam tu. Tapi bukan kata 14 tu abang habis serentak tau. Bulan ni abang beli barang ni, bulan depan abang beli barang ni, macam tu lah. So tak adalah kita kena keluar duit serentak sekaligus. So untunglah kalau beli kereta kita buat sendiri. So kita tahu macam mana kereta tu daripada asal sampailah kita pakai sampai bila-bila lah. So kereta ni dah tukar dah timing belt baru, belting semua baru, apa semua baru. So abang akan kira sendirilah bila masa nak tukar pula. Kalau kita ambil dengan kereta orang ni, kadang-kadang owner tu tak cakap, susah lah. So puas hatilah guys, abang buat sendiri semua ni, puas hati. So pada korang yang nak buat sendiri di depan ni pun boleh guys. Okay, so terima kasih lah kerana menonton video ni. Nanti akan ada video-video lain lagi pasal Gnari ni abang akan upload. So korang kena stay tune lah. Korang kena subscribe dan tekan notification loceng tu. Okay, so assalamualaikum.